27 Ramadan 1446 Hijrah, SMK Seri Iskandar telah mengadakan Majlis Khatam Al-Quran dan penyampaian duit raya yang melibatkan semua guru dan pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 SMK Seri Iskandar. Mari kita saksikan. Saya sekarang bersama dengan Pengetua SMK Seri Iskandar, Tuan Haji Muhammad Saifuddin bin Muhammad Said. Tuan, bolehkah saya tahu apakah tujuan program ini dilakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali saya mengucapkan tahniahlah kepada semua peserta tadarus yang ada pada hari ini dalam mengimarahkan Ramadan dan majlis penutup Ihya Ramadan pada hari ini. Dan antara tujuan utama program ini diadakan yang pertama sekali untuk mengiktiraf kepada para pelajar yang telah menamatkan ataupun menghatam Al-Quran untuk sepanjang tempoh bulan Ramadan ini, dan yang kedua menggalakkan kepada para pelajar-pelajar yang lain untuk menyertai ataupun bersama dalam cinta kepada Al-Quran, dan yang ketiga adalah menjadikan Al-Quran ini sebagai pegangan hidup, sebagai amalan harian untuk semua manusia yang beragama Islam. Okey, terima kasih Tuan Pengetua kerana sudi meluangkan masa dengan kami. Okay. Saya sekarang bersama dengan Ustazah Hasnida. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, boleh tak saya terangkan tentang tentatif kita pada hari ini? Alhamdulillah, pagi ini kita akan menjalankan majlis khatam Al-Quran, dan selesai itu kita ada ucapan pengetua, dan selesai pengetua memberi ucapan, pengetua akan memberi cenderamata kepada pelajar-pelajar yang mengikuti khatam Quran, dan juga seterusnya penyampaian duit raya kepada pelajar anak-anak asnaf SMACSI. Terima kasih Ustazah. Okay, sama-sama. Apakah kelebihan yang awak dapat apabila terlibat dengan tadarus Al-Quran? Bagi saya dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah seperti membaca Al-Quran. Mungkin setengah pelajar waktu rehat dia orang memilih untuk tidur, tapi saya jenis tak suka duduk diam. Selain tu saya dapat membetulkan bacaan saya, belajar tajwid dengan kawan-kawan dan menghatam Al-Quran bersama-sama. Itu je. Terima kasih. Sama. الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Apakah impak yang awak dapat apabila terlibat dengan tadarus Al-Quran? Pada saya, impak yang sangat jelas adalah saya rasa lebih tenteram. Saya rasa ketenangan hati sebab Quran pun memang dicipta sebagai penawar hati yang sedang berduka dan gelisah kan. Selain daripada tu, saya rasa saya dapat mendisiplinkan diri sebab tadarus Al-Quran ni memerlukan komitmen yang berterusan kan. Jadi maksud saya, sesibuk apa pun kita kena luangkan masa untuk membaca Al-Quran. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Apakah penyebab atau faktor awak melibatkan diri dengan tadarus Al-Quran yang dianjurkan oleh sekolah? Saya libatkan diri dalam program tadarus Al-Quran yang dianjurkan oleh sekolah sebab saya minatlah untuk menyertai program tersebut sebab saya ada kemahiran untuk baca Al-Quran, and saya bolehlah untuk masuk ke program tadarus Al-Quran ni, dan bila saya masuk dalam program tadarus Al-Quran ni, saya boleh tengoklah orang lain baca juga. Bukan setakat saya baca, tapi orang lain pun boleh baca juga. Dan yalah, saya pun boleh tolong ajar dia orang macam mana nak betulkan tajwid, huruf hijaiyah nak sebut ni macam mana. Okay, terima kasih.
apakah pandangan awak bagi menggalakkan pelajar-pelajar lain untuk cintakan Al-Quran terutamanya di bulan Ramadan? Bagi menggalakkan pelajar-pelajar lain cintakan Al-Quran terutamanya di bulan Ramadan ialah salah satunya kita mentadabbur Al-Quran. Tadabbur ni apa? Tadabbur ini kita memahami istilah ayat-ayat Quran. Sudah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Okay, itu saja, terima kasih. Seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Bestari, Guru gemilang. pelajar terbilang. Seksi, aim for excellence.